Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kat sini jual nasi kerabu bang? Ya. Ada nasi kerabu apa bang? Ada ayam bakar, daging bakar, ikan, macam-macam lagi lah. Kalau macam tu bang, bagi saya yang best seller bang. Best seller ayam bakar Okey lah bang, satu. Nasi saya ambil nasi dulu Nasi kerabu. Nasi banyak bang, nasi bang. Oh, banyak. Ya. Lepas tu abang tak apa bang? Kita letak budu. Tak bumbu dulu bang. Budu dulu. Lepas tu letak sambal. Pedas tak bang ni? Ini pedas ni. Oh, ni pedas bang? Selangor. Tak makan pedas bang. Kuah tumis. Ni? Kuah tumis. Kuah tumis? Banjir bang. Beres. Banyak bang. Lepas tu kita letak kelapa. Letak kelapa bang? Ni kelapa, serunding kelapa. Ataupun orang panggil sambal kelapa. Banyak bang. Sayur, ulam-ulam lah. Stok abang nak letak apa? Lepas tu awak nak ayam bakar je kan? Ayam bakar. Bahagian? Peha boleh? Ada bagi apa? Peha? Boleh kan? bang. Tengok abang peha dia. Tu. Besar juga abang peha dia bang. Peha. Telur masin tak? Boleh abang telur masin. Telur masin. Banyak juga abang yang portion dia bang. Okey abang. Nak sok lada tambah? Boleh abang, saya nak satu abang. Satu sok lada Tu abang sok lada bang. Tu. Bang, gemuk-gemuk Gemuk betul abang. Biasa tengok tak gemuk bang. Okey abang. Gemuk Siap keropok bang. Nasi kerabu kan ada keropok pun sedap. Banyak ke air bang abang bagi. Okey abang. Beres. Abang selalu berniaga kat sini je bang? Kita baru 2 hari kat sini. Baru 2 hari? Kita pindah. Sebelum ni kat mana bang? Sebelum ni Jalan Utama Rata Panjang. Selalu buka daripada pukul berapa bang? 7 pagi sampai 3 petang. Okey lah bang, saya nak makan dulu lah bang. Terima kasih. Terima kasih.